Apa? Hari ni aku nak buat review frozen pear. Frozen pear ni pernah dibuat oleh Janan Nick. Kau boleh tengok lah dekat akaun Janan Nick. Dia makan frozen pear ni. Memang nampak macam menyelerakan lah. So ni dia, aku dah buat dah frozen pear ni. Aku ambil masa dalam 5 atau 6 hari untuk jadikan benda ni jadi hitam. Kita kena letak dalam peti ais. Lepas tu kita keluarkan, basuh. Lepas tu masukkan balik dalam peti ais. And sampai dah jadi macam ni. So dah jadi dah golden pula. So dah jadilah frozen pear. Ni dia. So tanpa nak membuang masa lagi, jom try makan frozen pear ni. Diorang kata sedap. So jom try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kau makan benda ni, dia lebih berjuicy and banyak air. And rasa dia makan mana? Jom. Boleh tahan tapi berair dalam mulut korang. Sejuk.